Hai, have a nice day. Siap pemasangan kabinet di banting. Jadi untuk projek kitchen kali ni kita buat untuk customer kita 4G glass design berwarna lavender dan juga 4G glass design berwarna brown dengan frame aluminium berwarna hitam. Dan kita cover untuk bahagian wet kitchen, untuk bahagian dry kitchen dan juga bahagian island table lah. So untuk bahagian kabinet kali ni, tabletop konkret daripada pihak customer sendiri untuk bahagian wet kitchen, dan untuk bahagian dry kitchen ataupun pantry area kita fully cover dengan quartz stone untuk backsplash dan juga tabletop. Jadi saya akan go through bahagian kitchen dulu. Next video saya akan share dekat anda pula untuk bahagian pantry area ni dan juga bahagian island table. Jadi untuk bahagian wet kitchen ni kita buat warna brown, ada frame aluminium berwarna hitam dekat bahagian bawah dia. Dan untuk bahagian sebelah kiri ada satu side panel. Ketinggian kabinet daripada lantai sampai ke ceiling ialah 9 kaki ke 9 kaki setengah. Dan untuk bahagian bawah panjangnya dalam 2, 4, 6, 8, 10, dalam 10 kaki panjang lah. Okay. So 10 kaki panjang cukup untuk ruang anda gunakan sinki saiz dalam 800mm dan gunakan kukuh saiz dalam 3 kaki, dan ada cukup ruang untuk letak koi anda dekat sini, dan ada satu small area untuk anda potong makanan sebelum anda potong anda punya bawang putih ke apa sebelum anda masuk ke atas dapur masak. Jadi untuk bahagian bawah ni, susun atur dia dekat sebelah kiri kita buat satu ventilation panel berwarna hitam, dan dekat bahagian kiri ni ada satu gas tray lah. Okay. So dia untuk letak gas dan masukkan, mudah untuk anda untuk masukkan dan keluarkan gas. Dan untuk bahagian sebelah bawah pemasan kita buat satu sauce drawer ataupun spice drawer lah. So kalau anda tengok, kalau anda nak memasak, nak ambil segala sos, sangat senang untuk anda access dekat bahagian sini saja. Satu tier drawer ni boleh support 35kg dan ada fungsi soft closing. Kemudian untuk bahagian bawah sebelah kanan ni pula ada satu ventilation panel. So bahagian bawah ni dia letak dia punya periuk kuali semula, tapi saya dah lengkapi dengan pen hanger. Tetapi disebabkan oleh kuali dia terlalu panjang, so tak boleh nak letak lah. Okay. Kemudian untuk bahagian sebelah kanan pula, pemisah antara dapur masak dan juga sinki sebelah kanan ada 3 layer drawer daripada aluminium. So ini adalah dia punya tier yang pertama, ini pula adalah tier yang kedua, dan ini pula adalah tier yang ketiga dia. Okay. So letak spoon, senduk semua kat sini, mudah untuk anda ambil dan mudah untuk anda memasak dekat dapur. Dan untuk setiap tier drawer ni menggunakan full aluminium, ada fungsi soft closing. Dan untuk bahagian bawah sinki ni kita buat 2 ventilation panel macam ni, dan dekat bahagian sebelah kiri kalau saya buka adanya